menjadi kebiasaan pada bulan Ramadan ni, semua dah tahu dah. Apa yang Ustaz akan kongsikan, itu semua Ustaz akan buat kembara minda anda ke Mekah. Ni kan ramai dah bertanya dah. Masuk bulan 1 baru ni dah tanya. Masuk bulan Rejab, Ustaz bila nak buat? Jadi kan nak buat ni? Ramai tanya, insya-Allah Ustaz akan buat. Kembara minda anda ke Mekah, Ustaz akan bawa anda dengan minda anda ke Mekah. InsyaAllah kita sampai di sana. InsyaAllah kita dapat buat tawaf, kita dapat semayang dalam Kaabah apa semua. InsyaAllah. Yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid Ustaz yang mana mereka ni amanah dah pergi 2-3 kali. Ada yang setiap tahun mereka join, mereka dapat kelebihan-kelebihan daripada pengembaraan tersebut. Juga apa syarat dia, tuan semua ada syarat dia sebelum anda mengembara minda anda ke Mekah. Jadi 2-3 hari sebelum tu. 2-3 hari, contoh kalau hari Sabtu, hari Khamis tu, hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu tuan-tuan semua, ketiga hari tu tuan-tuan tidak boleh makan makanan yang bersangkut paut dengan binatang-binatang. Seperti semua, telur, ikan, daging, ayam, apa semua yang bersangkut paut dengan binatang. Walaupun madu pun tak boleh. Madu pun bersangkut paut dengan binatang juga. Tuan-tuan tak boleh. Jadi kalau anda biasa buka puasa dengan madu, hold dulu untuk 2-3 hari tu, selepas tu baru anda boleh makan, insyaAllah. Jadi kenapa dan semua, ini adalah untuk memudahkan anda mengembara minda anda. Kalau anda sering memakan benda-benda, kalau ikut Syekh Mahmud Menggelani, dia kata daripada Madinah, dia kata apa dan semua, masa Ustaz jumpa dia kata, Ustaz, kalau kamu nak mudah ringankan rohani kamu, ringankan minda kamu, jangan banyak makan makanan yang bersangkut paut dengan binatang-binatang.